Ada setengah penyimpan emas saya yang tanya, tak apa ke kalau kita biarkan emas kita dalam Ecomas Gap ni? Okey ke? Okey, saya cakap okey saja. Tak ada cas simpanan. Selagi kita tak keluarkan, kita tak perlu bayar kos premium dia. Tapi saya sebut emas yang terbaik yang ada dekat tangan. Emas dalam akaun ni cara paling mudah untuk kita nak keluarkan emas fizikal. Contoh, kita tak ada bajet 11,000 tapi kita nak 5 dinar ni untuk pergi umrah contohnya. Jadi kita menabung sedikit-sedikit dalam akaun. Kalau kita simpan duit nak beli emas, biasanya duit itu jadi perkara lain dulu. Psikologi kita dengan duit kan. Tapi bila dengan emas, kita convert kita dalam gram emas dalam Ecomas Gap ni, kita fikir cepat nak tambah. Dan bila ada emas dekat tangan, kita ada feel aura emas tu. Emas ni kena selalu nampak, kena selalu tengok supaya kita rasa cepat nak tambah. Kita rasa macam ketagih lagi. Kita dah dapat elakkan nafsu untuk boros berbelanja. Itu kesan emas fizikal. Tapi cara yang paling mudah menabung dalam akaun ni sedikit-sedikit, keluarkan. Menabung lagi, keluarkan untuk capai matlamat kita. Bagi yang ada saving lebihan 3 bulan gaji dalam bentuk duit tu, ASB ke tabung haji, alihkan dalam bentuk emas, nilai dia lebih terjamin. Yang nak elakkan daripada boros berbelanja, elakkan simpanan daripada bocor. Kerja dah bertahun-tahun, simpanan 3 bulan gaji pun tak pernah ada. Tukar cara simpan, hasilnya pun berbeza. Cara yang paling mudah, beli dekat Public Gold. Kita boleh mula serendah 100 ataupun 1 gram. Melalui Ecomas Gap ni, dekat profile saya tu ataupun dekat pin video saya tu, ada cara macam mana nak dapatkan Ecomas Gap ni.